Assalamualaikum. Saya Puteri. Saya Nisa. Kami dari Sekolah Smart Alamin. Jadi hari ini kami akan masak selebol. Jadi bahan-bahannya adalah langkah pertama, kami akan memasak daging hancur. Let's go. Antara khasiat daging ialah ia dapat membina otot, mencegah anemia dan menguatkan badan kerana ia kaya dengan protein, zat besi dan vitamin B12. Langkah seterusnya, kami akan masak kentang menggunakan air fryer. Let's go. Kentang pula, ia mengandungi vitamin C dan potasium yang memberikan tenaga. Untuk membuat sos, kami akan menggunakan telur, bawang dan bahan-bahan seperti berikut. Telur kaya dengan protein, vitamin dan mineral yang membantu pertumbuhan badan, menguatkan tulang, menjaga kesihatan mata serta meningkatkan fungsi otak. Bawang putih mengandungi vitamin C dan B6 yang membantu meningkatkan imun. Mari kita mula menghias. Let's go. Salad juga mengandungi vitamin A dan K serta membantu sistem penghadaman. Bawang Holland mengandungi vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesihatan jantung. Khasiat bagi ceri tomato adalah kaya dengan vitamin C dan antioksidan yang membantu kesihatan kulit dan sistem imun. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, bawang putih! Nisa! Mana ambil gambar lah tadi?